Boleh gila main benda ni. Ayo, kejap. Kalau macam tu dekat butik ni kami ada macam-macam baju. Nak tempah boleh, nak sewa pun boleh. Untuk nikah, untuk kahwin. Penat menunggu satu Package pun ada. Boleh saya tahu puzzle tak lepas satu ni. untuk nikah. Okey, kalau macam tu, Encik boleh tak tengok dulu. Puzzle susah gila. Untuk rekaan kami nak, mana tahu ada yang kenal. Okay, dia nak ini dengan ini. Ya. Okey, boleh. Lepas tu dia bagi move 14. Otak dia. Mana kita nak tekan itu lagi, nak ni lagi. Dah bawa dah bom tu tadi terbang pun sama. Tak lepas-lepas. Dia nak duit kita. Cacah kita bangang. Padahal tadi dah boleh menang. Dah boleh lepas. Kau hajau. Kadang main bangang-bangang aja dia ni. Mana nak lepas? Cik, nampak dia nak suruh play on ada $10 kat dalam tu. Tengok nyawa dah habis. Ni. Nyawa dah habis kena tunggu. Ni nak kena buat ni pula. Dia punya tas ni. Untuk dapat nyawa. Dia bagi 30. Penat tau. Ni nak kena tanam. Dah tanam. Buat produk. Kita punyalah ambil ambil yang apa ni, tiket yang ni Super Harvest dengan High Speed Production. Dah buat produk ni. Kita nak buat apa? Ni kat sini. Lain yang kita buat, lain yang dia keluar. Benda ni tak tanam, kau keluar. Lagi kacang dia aku tak tanam, kau keluar. Bila aku tanam lambat-lambat, kau tak ada keluar. Kau tak ada pula minta. Tak ada demand. Strawberry ni kau tengok. Tengok, baru nak tanam. Berapa lama pula nak menunggu. Ni, pisang dah sampai. Ada. Raba pula tak ada. Ni, pokok ni. Nampak? 8 jam. Ayu. Ni pula. Ingat senang ke nak buat ni? 52 minit pun. Tapi, dia punya produk kat sini. Limited udang tu. Lobster tu. Lobster tu pula nak kena ambil dekat sini. Ni, pulau ni. Pulau yang ini. Lobster ni. Kemungkinan nak dapat tu tak ada, nampak? Nampak? Lobster. Dia punya probability dia tu. Tak tahulah aku. Lepas tu tengok berapa lama. 8 jam. Memang esok pagi baru boleh tengok. Ni, bagi 4 kapal aja. Pulau ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni kalau kita tolong orang, dapatlah ni. Ni dah sampai 5, baru kita boleh claim kat sini. Ni. Pun kena cari kali, kena pandai pula strategi kat sini untuk ngam-ngam kita jimat. Benda 2 ni kena jimat ni. Ni geng-geng. Okay, mana yang kita ada barang lebih, kita tolong je. Ambil daging babi tu. Daging babi ni nak masak berapa jam tengok Ni dia tengah makan kan. 6 jam, okay, 6 jam. Si daging babi ni makan. Si babi ni makan 6 jam. Lepas tu bagi 2 kandang aja. Lembu ni yang cepat. Dia punya ni buat susu. Dia bagi berlambat-lambat. Sampai 3. Sebab kita perlukan produk cheese. Kita tengok mana yang tak ada. Yang ni ada 4 lagi dalam store. Yang ni ada lagi 2. So kita buat lah. Margarine tadi dah buat. Tak ada dah. Dah habis. Boleh 3 je. Yang ni kita punya ban. Tengok. Barang-barang ni. Berlambat lah ni. Berlambat. Tak ada demand. Tak ada demand. Dia benda ni dah hilang. Kau tengok yang bawah-bawah ni nanti. Ini yang dia mintanya. Ini yang dia minta lambat-lambat ni. Kita tengok kan. Tengok.
Okay, kita tengok lagi satu yang dia nak ambil kapal terbang ni. Lagi 1 jam. Tengok barang apa. Ni barang ni tak ada. Barang ni pun tak ada. Barang ni pun tak ada. Semua tak ada. Lepas tu kereta api ni tengok 2 jam, sejam. Okay. Okay, so raba ni dah siap. Pokok getah kita. Kita ambil. Ni nasib baik dia dapat kupon yang kali 2 tau. Ni. Super Harvest ni. Nampak? Times 2. Tengok Kita dah sampai. Okay, ambil. Kau apa ambil? Lagi. Ni apa? Coklat pula. Coklat ni kat sini ni. Coklat ni tengah kosong. Yang ini, yang kayu ni ada berlambak, kau tak nak. Yang ni, yang sampai 12 ni, yang aku kumpul ni. Tiba kau tak nak. Anjay. Ada lagi kilang yang belum buat. Dia punya duit memang banyak ni. Ni berapa kali beli ni. Ni berapa kali dia beli ni. Yang ini berapa kali beli. Duit banyak sebab kita nak buka lagi factory yang ini. Tak cukup orang. Bila tak cukup orang tak boleh buka. Bila tak boleh buka kita kena buat lah. Apa benda yang dia minta kita buat. Ni dah buat. Tak cukup pula alat. Alat ni nak kena exchange kat sini. Dah exchange baru boleh. Nak exchange pun tak lepas. Brick ada berapa je. Sebelum ni ada banyak tapi kita buang. Sebab dia penuhkan ban kita. Kita dah jual. Bila dah jual, bila nak pakai, dah tak ada, menyesal. Kena tunggu kereta api ni yang datang untuk bawa benda-benda tu. Faham tak? Stres tau, stres. Kadang stres, kadang macam enjoy buat, tapi macam kadang nak bebel lah juga. Bila benda tu patutnya zap, okay buat. Ada demand bagi macam gitu. Tapi bila kita dah buat benda lain, production pula kita dah ambil yang ini, ni high speed production. Tak ke mana lah barang kau. Ni nak tanam apa ni? Malas nak tanam lagi dah ni. Tanam yang 8 jam. Getah balik. Mana getah tadi? Ni. Tanah bagi kangkang kera. Benda yang tumbuh-tumbuhan yang kau nak suruh tanam berlambak-lambak. Strawberry ada tak? Ada. Siri ada tak? Ada. Rose. Ada bunga rose. Rose kat sini ada. Ni Jasmine ni. Dah tanam tadi. Tak ada pula. Senyap. Peanut ni ada dah. Tanam lagi. Sebab dah malas. Biarkan dia. Jom kita tengok orang lain punya pula. Orang lain punya. Yang ni group lah yang buat task dekat Regatta ni kan. Regatta ni duduknya yang dekat sini ni. Okay, kita dalam group yang Malaysia yang ini. Achievement group ni. Okay, mantap lah group dia. Lepas tu team. Semua dah tinggi-tinggi lah. Dia punya level diorang ni. Okay, kita boleh tengok task yang dia suruh buat. Contoh macam ni. Macam ni dia nak 120 ada. Ni kau tekan ni kena go ke? Kena ambil ni. Malas. Sebab kita dah ambil yang ini. TNT ni kita ambil dia nak 12. Kita buat santai aja. Tadi dah main yang puzzle tapi tak lepas. Bila tak lepas kita kena drop, delete task. Yang ni yang tengah buat task. Kita boleh tengok diorang tengah buat task apa. Macam ni tengah buat ni tengah buat duit. Ini nampak santai. Masing-masing yang ni Ain Town ni dia kejar rincing ni kat sini. Mami baru 36 tapi dah tak larat. Sumpah dah tak larat melayan puzzle. Yang lain ni bawah-bawah ni duk senyap je lah. Makan hadap aja. Makan dia punya ni habuan. Sekarang number 2. Bila number 2 kita akan dapat ini semua. Semua akan dapat. Yang join dia kata buat satu task pun dia akan dapat Tapi senang lah hidup kau.
Okay, kita tengok. Macam sibung ni kita tengok dia punya township dia, tengok. Oh, bila kita tengok orang, kita tak dapat tengok apa produk yang dia tengah buat. Okay, kita hanya boleh tengok macam ni je. Macam ni je. Sibung ni dia tak ada zoo kot. Zoo dia kat sini. Okay, ni zoo mami. Tu dah pakai produk tu. Bila dia dah pakai produk construction tu, kau tengok nanti construction aku dah lari lah ni. Kan dah jatuh balik. Aish. Geramnya. Nak menunggu lagi. Menunggu untuk kita buat rumah. Rumah ni lagi nak kena buat. Mana satu lagi? Ni lagi satu dengan tinggal satu je. Kat sini kita punya tas. Dengan yang ini. Yang ni duit dah ada dah ni. Duit dia 488,000 ni. Okay. Tempat nak letak je pun dah siap dah kat sini. Sebab kilang akan ada kat bahagian sini lah. Kilang. Sebab senang kan kita ambil barang ni, kita tengok kat sini atas je. Tarik atas. Bawah ni, paling bawah ni pun tempat kapal terbang. Macam ni. Sini. Kita tak payah buat macam apa, kilang kat belah sini. Leceh. Sebab sini biar town. Ada rumah sikit, ada kawasan. Ni polis, sekolah, hospital, art gallery. Lepas tu ada lagi perumahan. Kita buat air-air sikit. Bila kita tengok, kita nampak macam ni. Tapi bila orang lain tengok, dia akan nampak macam ni lah. Macam ni kosong je. Ni yang orang tengok, orang nampak kita punya. Okay. Lepas tu kalau kita nak adjust tanah ke, tambah air ke, tambah tanah ke, kita tutup lah ni, kita boleh nampak lah. Yang ni kalau kita nak tambah kita punya yang dah pernah beli benda-benda ni untuk hiasan. Okay. Lepas tu yang ni untuk buat jalan, kita kena tambah jalan. Contoh ni, bagi dia ke sungai. Biar duduk kat dalam sungai satu. Kan? Tapi kalau kita nak buang jalan yang itu, kita ke tukul ni. Buang je jalan mana yang tak nak. Begitu. Barang-barang decoration dia pun banyak Yang ni kena beli pakai intan belian. Mana Ana mau cari? Okay. Ini beli pakai, ada yang pakai duit. Ini yang memang dah ada. Mana yang tengok pokok yang cantik-cantik tu, harga dia macam purple ni, harga dia 8,000. Okay, yang belakang ni belum unlock lagi. Dia ikut label kan. Ni dekat animal still need 15. Kita kena completekan animal tu pula. Sekejap, decoration lagi ada pokok bunga. Ni. Lepas tu ada lagi untuk air. Ini untuk pagar. Ini untuk kat tempat haiwan. Okay, masuk dekat zoo. Ini buku zoo kita. Ni. Mana yang dah lengkap. Okay, yang untuk panas. Okay. Ni boleh letak nama ni. Ni nak boleh Hazel. Boleh tukar ni. Contoh kita letak nama Lana. Lana. Nampak? Comel. Honey kita bagi anak gajah. Honey.
Lagi. Okay, ni Malik. Malik. Gazi duduk dalam air lah Gazi. Okay, sekejap. Gazi ni, Gazi. Mak ada jawab tak? Belum lagi. Dia tutup info dah sini. Gazi. Bos, apa kata kalau kita report dia tak Ini Kabil. tak suka? Ni ayai kau. Ya, risau. Kau tak pernah tak jadi macam ni. Betul. Okay. Apa pendapat bos? Banyak kerja tertangguh sebab dia tak ada. Ayai. Kalau lagi Ni uncle. juga, baru dia rasa. Okay. Sekejap, Mami mestilah Mami. Takkan Mami ni. Mami tak ada. Takkan aku King Kong. Takkan. Mami tak adalah dalam ni. Sebab Mami yang buat kan. Mami akan store korang kat dalam ni. Diorang ni pun ada demand dia juga. Ni. Dia nak ini. Kita boleh minta tolong orang. Tapi Mami dah habis kota. Kena tunggu esok. Okay, lagi kat sini kita boleh chat. Boleh chat untuk kita minta barang. Kat sini contoh banyak minta produk apa. Produk apa yang tak ada, yang tak boleh kita buat, kita tengok balik kat sini. Ni apa yang kita tak ada, yang lobster tadi ni kan. Lobster sushi. Kita try minta tengok boleh dapat berapa je. Lobster sushi. Mana gambar dia? Mana? Ni. Boleh dapat 3 je. Kita request lah. Nanti kalau diorang ada, diorang akan send. Baguslah datang balik tu. Okay, ni kita cakap lah bila dah dapat tu. Thank you. Sekarang Selain tu, kad ni pun kita boleh collect untuk dapatkan ni. Paku yang ni kita akan dapat. Tinggal satu lagi. Yang ni special card. Lepas kita buat tas. Animal ni pun, babi ni pun tunggu lagi satu. Yang mana ada extra tak? Plus 2, plus 1 ni. Kita boleh bagi kat orang kalau orang minta. So dia punya price 150 and then dapat badge yang ini. Itulah dia township menghayalkan. Tapi okey lah, kadang-kadang menghayalkan macam tak bergerak. Tahu-tahu dah pukul 5. Tahu-tahu dah pukul 10. Macam tu. Tak ada apa buat sambil tengok TV. Dia hayalnya bila benda ni dah siap. Benda ni sekejap je siap. Lepas tu kita kena ambil lah. Kita harvest dia. Lepas tu nampak ni dah siap dah ni. Dia cepat 30%. Tapi macam agak rugi lah. Kita kena buat produk ni ikut kehendak dia. Jangan lupa bagi makan ayam. Macam ni dah dapat. Ni diorang bagi lah ni. Queen bagi. Thank you Queen. Ada yang orang Malaysia, ada yang bukan orang Malaysia. Campur. Sabar jap. Sebelum kita settlekan helikopter ni, kita pergi buat produk ni kejap. Kita buat banyak-banyak sebabnya kita tak tahu berapa banyak yang dia nak. So kita pergi balik kat sini. Sini kita send lah. Satu produk je aku nak pakai. Yang ni barang-barang ni nak dapatkan merah kan. Nak jadikan dia hitam tu, pergi gali kat tempat tadi lah. Semua tak boleh buat ni. Tak boleh buat produk apa-apa. Okay. Sebab kita nak buat balik makanan ayam. Kucing nampak.
chicken abang. Saya pakai. Ayam dengan lembu. Patutnya Mami tak gabungkan ayam dengan lembu. Sebab dua-dua aktif tau. Patutnya kat sini. Tapi Mami dah tukar dia punya tu hari tu. Dia punya susunan. Macam kena beratur pula. Tapi kalau dah terdesak, boleh je buat dia kat sini. Standby tapi tak ada produk. Ni ayam kan, standby. Tak ada produk tu. Thank you. So, yang lobster tadi yang lebih kita memang simpan je lah kat dalam ni. Tak ada buat apa-apa. Ini collection kita. Township. Hari tu hilang tau Township ni. Dia tak ada data. Dia hilang. Lepas tu Mami uninstall. Lepas tu download balik. Kena start pada mula. Memang tak lah. Mi main benda ni sayang-sayang ayah dulu. Ayah yang main dulu. Lepas tu baru Mami. Tengok Mami join bila? Bulan 4 2024. Ini dia. So, sekian.